Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadijihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, kita berada pada muka surat 225 dalam jilid keempat. Pada muka surat pada hadis yang ke 1773 kurungan 2, iaitu hadis bab zakat. Kita dah masuk bab zakat, rukun Islam yang seterusnya yang keempat, iaitu zakat. So, kita pun dah jilid keempat dah. Tapi 16 tahun dah kita di sini. Saya di sini 16 tahun. 2010 lagi. Khair. Penerangan azab mereka yang tidak membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa iza kana yaumul qiyamah صفحت له صفائه من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فإبل؟ قال ولا صاحب للإبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها هلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطها لها بقاء قرقر أو فرا ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفوائها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال صاحب البقر والغنم لا يعديها من حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطحا لها بقاء قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أعصاء ولا جلحاء ولا أضباء تنطهه بقرونها وطعه بأزلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال فالخيل 3 هي للرجل وزر وهي للرجل ستر وهي للرجل أجر فلما التي هي له وزر فرجل رطبها رياء ففخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له عجر ورجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فلما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أو أرواسها وأبوالها حسنات ولا تقطعوا طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأزواره ولا يريد
المحصنات. قيل يا رسول الله فالحمر ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاظة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Rawahu Muslim. Hadis ini panjang. Ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya, emas dan perak itu akan dijadikan kepengan daripada api neraka. Kepengan daripada api neraka lalu dipanaskan dengan api neraka yang akan diletakkan pada lambung dan dahinya serta belakangnya. Setelah setiap kali selesai dibakar pada tubuh badannya, maka akan diulang semula. Ia dilakukan pada hari yang tempohnya 50,000 tahun sehingga penghisaban manusia yang lain selesai. Selepas itu dia akan berjalan, akan melalui jalan syurga atau neraka. Ya, sahib emas, zakat emas dan zakat perak nanti kita akan belajar. Zakat emas simpanan atau satu zakat perhiasan. Zakat perhiasan bagi wanita dalam mazhab Syafi'i, perhiasan tidak dikenakan zakat. Kecuali dia lebih had dia. Dan lebih had tu berbeza-beza dari sudut negeri. So, kalau tengok sekarang, kalau Selangor masih lagi 800 gram dengan KL. Tapi Penang sudah 250 gram dan Johor 425 gram. Maksudnya dia lebih daripada had tu lah. Tapi 1 gram pun sekarang 600 dah. So, kalau maksudnya kalau dia ada perhiasan, takkanlah orang pakai sampai 600 gram. 600 kali 600, 36 ribu. Takkan sekali pakai 36 ribu. Tapi ada orang pakai jangan berat-berat tu. Makcik-makcik tu. Old money punya orang. Old money punya orang. Old money, new money. New money ni orang muda. Old money orang tua. Khair. Maksudnya dia pakailah. Kalau orang Kelantan banyaklah pakai. Dia jual, makcik tu dia jual apa je? Dia jual sayur-sayuran je. Saya kata, makcik, sayur yang kuning tu berapa harga dia tu? Dia kata, mana ada sayur kuning? Tu kat tangan makcik tu sayur kuning tu, saya kata. Oh, ni tak jual, dia kata. Banyak orang Kelantan dia pakai banyak emas. Kan? Maksudnya, tapi jangan dia pakai lah. Tapi banyak perhiasan. Mungkin dia akan pakai sebahagian. So, kalau pakai tak kena lah. Kalau tak pakai pun kena. Walaupun tak sampai daripada maksimum dia, kadar minimum dia. Misalnya dia ada 200, kalau kita ikut Penang lah 250 gram, dia pakai dalam 100 gram. So dia ada 150 gram. 150 gram tu dia letak dalam Ar-Rahnu, upah simpan rendah. Ini saya contohnya lah. Dia tak pakai semuanya, dia tak boleh letak kat rumah, nanti orang curi. So dia letak dalam bank, Ar-Rahnu dan sebagainya. So 150 gram setahun, kalau dia tak keluarkan, kena zakat. Sebab dia tak pakai. Kalau dia pakai tak apa. Tapi kalau tak nak keluarkan zakat, satu show daripada saya, keluarkan dekat setahun, bagi anak-anak cucu pakai hari raya tu. So pakai sehari tak apa dah, masuk balik. Dia tak nak zakat. Kalau tak nak zakat lah, jadi pakai. Sekarang 600 ringgit. 600 tu, 600 baru naik 700 dah. 2, 3, 4, 5 tahun lepas masih 400 lebih. Ni 600 lebih dah. Naik 200 ringgit lah emas. Kalau orang kaya dia beli emas tu. Kalau sebelah saya dia beli emas kat bank tu. Cina. Banyak sekali beli 500 gram. Lepas tu dia kata duduk 4-5 bulan, dia boleh datang 200-300 ribu. Untung. Khair, tak apa. Rezeki masing-masing. Jadi kena bayarlah emas, perak dan sebagainya. Biasanya emas lah. Dia huli dia panggil. Huli tu ziwarat. Itu yang kita panggil dia apa dia, perhiasan. Wang, mana perhiasan pun kena bayar juga. Kalau tak dipakai. Lebih daripada setahun lah. Kalau dapat setahun, keluarkan pakai je. Senang. 5 gram dah kan. 5 gram. Kalau tak pakai.
Tak kena lah, dia kena zakat. Dia daripada nilai tu. Sikit je dia kena zakat simpanan pula. Zakat simpanan dia bermula daripada berapa belas ribu sekarang. Dia tak ada zakat simpanan dia. 42,000 dah saya tahap 17 saya rasa. Sebab emas tinggi sekarang sebab emas tinggi dia jadi 42,000 dah simpanan. So dia keluar lah 42,000 2.5 je. 2.5 42 bagi 2.42 8 16. Kalau 8 dia 200, 40 kali 5 baru 1,000 je. Dalam 1,000 lebih je. Cepat matematik kita, matematik A1 tau. Admit pula tu ko. Okey. Sahabat telah bertanya, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pula keadaan pemilik unta?" Baginda bersabda, pemilik unta juga dalam keadaan sama. Mana-mana pemilik unta yang tidak menunaikan hak untanya akan menanduknya dengan tanduk yang paling sempurna pada hari kiamat pada tempat yang luas. Antara hak unta itu memerah susu pada hari yang sepatutnya diperah. Perah susu juga. Kena perah susu, bagilah kepada orang-orang. Biasanya orang-orang kaya dia akan perah susu unta malam dah. Dia perah malam sebab biasanya orang-orang miskin akan datang untuk ambil susu. Jadi dia perah malam, orang tak datang dah. Okey. Susu unta ni dia agak masin sikit. Masin sikit dan dia likat sikit. Susu kerbau dipanggil susu kerbau lah, susu sapi. Susu sapi dia lebih likat daripada susu lembu. Kalau dia buat ghee, dia buat apa tu? Minyak sapi tu, kalau susu sapi dia putih. Kalau susu lembu dia kuning. Lalu kita makan kalau masa belajar tu susu sapi, sedap susu sapi. Sedap susu. Chapati tak pakai susu. Tak pakai susu chapati. Chapati uli dengan air. Kadang-kadang uli dengan susu tu untuk tahan lama je. Untuk boleh makan 3-4 hari. Untuk dalam safar. Kita orang selalu buat untuk ustaz-ustaz yang dia nak bersafar balik 2-3 hari. Saya akan buat uli dengan susu. Dia tahan lama. Ya, susu. Saya boleh buat belakang, chapati boleh buat, semua boleh buat. Saya dah bencin dah. Kalau keluarga kata, "Pakcik, mana?" Kata pakcik dah bencin dah. Kata waktu itu hari raya. Sekarang kalau harga mari ada satu kat rumah tu, dia kedai Pakistan. Dulu kedai India Muslim, India Selatan, sekarang Pakistan ambil. Semua masakan Pakistan. Lepas tu semalam baru 2 malam lepas dia orang datang ramai bincang buat nak kahwin tu. Saya angkat kerahi ni dia ayam kering tu, dia masak dengan tomato apa. Sedap. Ya, orang tu tak pernah makan. Sedap. Nak makan gipak panjang. Okey. Pemilik unta itu tidak akan kehilangan walaupun seekor anak unta. Yakni semua unta yang miliknya akan menanduknya walaupun anak unta sekalipun. Unta akan memijoknya dengan kaki dan akan menggigitnya dengan mulut. Setiap kali unta yang paling awal lalu, maka unta yang terakhir akan diulang semula. Ia akan berlaku pada hari yang tempohnya 50,000 tahun, iaitu hari kiamat. Sehingga penghisaban selesai. 50,000 tahun. Lepas tu baru hisap. Lepas tu nak selesai hisap pula. Lama. 50,000 tahun tu sehari je. Sehari akhirat lah. 50,000 tahun dunia. Sehari di hari kiamat tu sehari je hari kiamat. Tapi masa dia sama dengan 50,000 tahun dunia. Hari kiamat 1 hari je, tapi sama dengan masa 50,000 tahun.
Jadi jangan fikir 50,000 tahun, fikir sehari cukup ah. Relax. Tak apalah, jangan fikir 50,000 tahun, fikir sehari tu. InsyaAllah. Okey, setiap unta yang paling awal, okey, selesai. Lalu dia akan melihat sama ada jalannya menuju syurga atau neraka. Itulah. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana pula pemilik lembu dan kambing? Rasulullah bersabda, pemilik lembu dan unta juga, kambing lah, unta saya tersilap tu, juga akan keadaan yang sama. Mana-mana pemilik lembu dan kambing yang tidak menunaikan haknya akan ditanduk oleh ternakannya pada tempat yang luas. Dia tidak akan kehilangan. Maksudnya semua unta dia, kambing dia akan tanduk dia, tak kehilangan, tak terlepas satu ekor pun yang tak tanduk dia, walaupun seekor anak lembu dan seekor kambing. Yakni semua lembu dan kambing yang dimilikinya akan menanduknya walaupun anak kambing atau lembu. Tidak ada daripada binatang itu binatang yang tanduknya bengkok, tidak mempunyai tanduk atau tanduknya patah. Binatang itu akan menanduknya dengan tanduknya dan akan memijak dengan kakinya. Ia akan berlaku pada hari yang tempoh ianya selama 50,000 tahun sehingga penghisaban selesai. Lalu dia akan melihat sama ada jalannya menuju ke syurga atau ke neraka. Seorang sahabat bertanya, bagaimana pula dengan pemilik kuda? Rasulullah SAW bersabda, kuda mempunyai 3 keadaan ke atas pemiliknya. Pertama ialah kuda yang menjadi sebab dosa bagi dia untuk tuannya. Kedua ialah kuda yang menjadi penghalang untuk tuannya. Ketiga, kuda yang menjadi pahala untuk tuannya. Kuda yang menjadi dosa untuk tuannya ialah kuda yang dipelihara untuk menunjuk-nunjuk, megah-megah dan menentang orang Islam. Kuda ini menjadi dosa untuk tuannya, bermegah. Sebab sahibul khail ni, penunggang kuda ni, dia megah. Maksud zaman kita agak Ferrari lah, gitu. Mana kuda tu Ferrari lah zaman tu. Kuda, unta, khair. Binatang-binatang yang mahal pada masa itu. Yang kuda kedua ialah kuda yang menjadi penghalang untuk tuannya, iaitu kuda yang dipelihara di jalan Allah, kemudian tuannya tidak lupa menunaikan hak Allah dan yang ada padanya, sama ada pada belakang atau tengkuknya. Kuda ini menjadi penghalang tuannya, iaitu menghalang daripada berharap kepada manusia. Kuda yang mendapat pahala untuk tuannya ialah kuda yang dipelihara di jalan Allah untuk berjihad, supaya faedah kembali kepada orang Islam, sama ada ianya berada pada padang ragut atau taman. Maknanya kawasan lah taman. Setiap suafan makan yang dimakan oleh kuda pada padang ragut atau taman itu akan ditulis hasanah kebaikan untuk tuannya. Titisan najis dan kencing juga akan ditulis oleh sebagai hasanah, ganjaran pahala. Maksudnya, waktu pun dia timbang. Najis dengan air kencing tu pun ditimbang juga untuk kuda jihad ni, dapat pahala tuannya. Tidak ada kuda diikat. Tidaklah kuda itu diikat dan mengangkat kakinya sekali atau 2 kali, melainkan Allah akan menulis untuknya bilangan kesan-kesan dan najisnya sebagai kebaikan. Tidaklah tuannya lalu bersamanya di sungai, ia minum sedikit, sedangkan tuannya tidak ingin memberinya minum, melainkan Allah akan menulis bilangan minumnya itu sebagai kebaikan. Maknanya semua kira sekali lah. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana pula dengan kaldai? Rasulullah bersabda, tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku mengenai kaldai kecuali satu ayat yang agung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Zalzalah ayat 7 dan 8, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini disentuh mengenai kuda. Mengikut Imam Abu Hanifah, wajib zakat pada kuda. Dan pada hadis ini dalil beliau lah, hadis ini sebagai dalil beliau lah, Nabi sebut kuda. Bagi kita kuda tak ada zakat.
kuda ni dipanggil binatang muhtaram. Maksudnya dia sebagai tunggangan. Muhtaram ni maksudnya yang dihormatilah, dimuliakan kuda ni. Tapi bagi kita halal, kuda halal. Tapi bagi Imam Abu Hanifah makruh. Makanan kuda ni, kuda jamu, makan kuda, sembelih kuda makruh. Ada makruh tahrim dipanggil, hampir haram dah. Kuda. Sebab dia kuda ni binatang kenderaan. Dia tak seperti unta dan binatang yang dipanggil muhtaram, kemuliaan. Dan kita telah bagi tahu 3 jenis binatang yang tak sumbang mahram dulu kan. Unta, kuda, kaldai. Unta, kaldai, kuda, kaldai dia tak sumbang mahram. Dia kenal bini dia, dia kenal suami dia. Dia tak sumbang mahram dengan anak dia. Itu 3 binatang ni, sebab tu dia ada keturunan. 3 tak sumbang mahram. Dan di hari yang Nabi berjumpa dengan kaldai pada peperangan apa tu? Peperangan di Khaybar. Unta tu apa dia tu? Kaldai tadi adalah dia yang kaldai tu yang mana tunggangannya ialah nabi-nabi. Nabi-nabi Bani Israel. Sebab dia tahu keturunan dia tu semua ditunggang oleh nabi-nabi Bani Israel. So dia jumpa dengan Nabi, dia kata tunggangan saya sebenarnya nabi-nabi Bani Israel. Sekarang Nabi Bani Israel dah jadi Yahudi. Pengikut anak-anaknya jadi Yahudi dah, dilaknat lah. Sekarang yang menunggang saya ialah mereka-mereka yang dilaknat Allah. So dia sedih lah. Lepas tu dalam pembahagian harta ghanimah, maka kaldai itu jatuh kepada Nabi, maka dia ditunggang oleh Nabi. Dia ingat, dia kata keturunan dia ni semua nabi-nabi menunggang. Patutlah sekali dia pun ditunggang oleh Nabi. Nabi pun ambil dia. Nabi kata alaikatam, nak bini ke? Nabi tanya dia, nak isteri ke? Alaikatam, sebab dia kekal dah jantan. So dia kata tak, dia tak nak lah. Dan dia lah ditunggang oleh Nabi. Dan selepas tu dia tak ada keturunan lah. Dah dia pun tak kahwin. Dia tak kahwin, dia pun tak ada. Dan dia tak ditunggang oleh siapa-siapa lagi dah. Lepas tu selepas Nabi tak ada lah. Sebab dia memang kaldai yang ditunggang oleh keturunannya, ditunggang oleh para nabi-nabi. Sebab tu dia kena. Sebab tu kaldai tu kita tahu nasab dia. Kuda tu kita tahu nasab dia. Unta kita tahu nasab dia. Sebab dia tak sumbang mahram. Baka dia, bukan baka saja, nasab dia tu diketahui. Kuda ni kuda yang Rasulullah naik ni. Nasab dia. Khair. Dan jadi bagi hairanlah. Dan ustaz-ustaz kami mula-mula kita buka untuk pergi ke Rusia, di Chechnya, apa semua sekali jemaah dihantar situ. Orang-orang sana dia menghormati tetamu dengan menyembelih apa? Menyembelih kuda. Jadi orang Hanafi tak makan. Dia terkejut sebab kuda tak makan. Kecuali tapi orang sana, orang Rusia tu, dia muliakan tetamu dengan sembelih kuda. Khair. Illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanatin. Allah akan menulis bagi tuannya dengan perbuatan kudanya itu minum air. Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata, apabila perbuatan kuda yang meminum air itu berlaku bukan dengan pilihan tuannya, maknanya tuan dia tak nak benar kuda minum, dia lalu tempat air, tuan dia kata tak boleh minum lagi, masa ni tak nak minum, tak nak bagi minum lagi, tapi kuda tu curi juga minum. Maksudnya begitulah kadang-kadang dia curi juga minum untuk diberi pahala. Itu pun diberi pahala dengan sebab tuan dia tak nak pun dia minum juga. Itu pun Allah bagi pahala juga. Bagaimana pula dengan perbuatan tuannya sendiri yang memberi minum kepada kudanya? Ia lebih aula untuk digandakan pahala dalam kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi. Hadis seterusnya 1774.
Nombor 3, harta akan menjadi ular jika tidak dikeluarkan zakat. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ata Allahu malan falan yuaddi zakatahu musila lahu maluhu yaumal qiyamati sujaan aqra'a lahu rabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamati summa ya'khudhu bilihzimatihi yani shidqihi summa yaqulu ana maluka ana kanzuka summa tala wala yahsabanna allazina yabkhulun al-ayah rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikannya zakat, maka hartanya akan bertukar menjadi ular. Dia panggil Suja'ul Aqra'. Ular tu king cobra yang mempunyai 2 taring. Ular tu ada 2 taring. Cobra lah tu. Ia akan dikalungkan pada leher tuannya pada hari kiamat. Kemudian ular akan menerkam tuannya dengan 2 rahangnya dan berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah surah Imran ayat 180. Maksudnya jangan sekali-kali orang yang bakir terhadap apa yang diberikan Allah daripada kurniaannya baik untuk mereka, bahkan ianya satu keburukan ke atas mereka. Kelak mereka akan dikalungkan dengan harta yang bakhil. Mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Suja' ialah ular jantan. Aqra' pula ialah kepala botak. Ular yang disifatkan sebagai botak kerana kuatnya racun yang berada pada dirinya. Dan botak itu tanda kepada umurnya yang panjang. Zabibah pula ialah titik hitam yang berada di atas mata ular. Senduk. Ular ini memang dicipta untuk mengazab pemilik harta yang tidak membayar zakat. Harta yang disimpan dan tidak dibayarkan zakatnya akan ditukar menjadi Suja'ul Aqra' yang akan mengazab tuannya sendiri. Hadis seterusnya wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yakunu lahu 'ibl aw baqarun aw ghanamun la yu'addi haqqaha illa atta biha yaumal qiyamati a'dama ma takunu wa asmanuhu wata'uhu bi akhfafiha wa tantihu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi awlaha hatta yuqda bainan nas. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pemilik unta, lembu atau kambing yang tidak menunaikan haknya akan membawa binatang ternakannya ke dalam keadaan yang paling besar dan gemuk. Binatang itu akan memijoknya dengan kakinya dan menanduknya. Setiap kali binatang yang terakhir selesai dari memijak dan menanduknya, maka akan diulang semula binatang yang pertama. Azab ini akan berterusan sehingga selesainya penghisaban. Hatta yuqda bainan nas. Kenyataan ini menunjukkan bahawa orang yang tidak membayar zakat setiap ketika hidup di dunia akan diazab lebih awal daripada manusia yang lain. Sewaktu manusia sedang dihisap, mereka akan diazab terlebih dahulu. Kembalilah amil dalam keadaan gembira. Di antara orang yang boleh memungut zakat ialah amil. Jadi mereka yang memungut zakat. Dan Nabi kata bila amil tu pergi, gembirakan mereka. Pulangkan mereka dengan gembira. Wa an Jarir radhiyallahu an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam iza atakum lumusaddiqu falyasdur ankum wa huwa ankum radin. Rawahu Muslim.
Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila pemungut zakat datang kepada kamu, maka sambutlah mereka dengan dada yang lapang, dengan lapang dada, dan tunaikanlah zakatmu. Itu dalam bracket sambut dia tu maksudnya bukan zakat sambut, hati yang terbuka. Supaya mereka beredar darimu dalam keadaan berpuas hati denganmu. Alhamdulillah. Amin tu Nabi hantar untuk pungut zakat pada pemilik-pemilik zakat. Falyasdur ankum wa huwa ankum radin. Maksud ayat ini ialah hendaklah pemungut zakat itu beredar daripada kamu dalam keadaan dia berpuas hati dengan kamu. Hadis ini menyuruh kita melayan pemungut zakat dengan elok dan bermuamalah baik dengan mereka. Maknanya beri kerjasama lah. Beri kerjasama, mudahkan pembayaran zakat. Doa rahmat bagi Nabi untuk orang yang membayar zakat. Wa an Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan fa'atahu abi bi sadaqatihi qala Allahumma salli ala ali abi Aufa. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin idza ata ar-rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi qala Allahumma salli alaihi. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan, apabila ada kabilah yang datang kepada Rasulullah untuk membayar zakat, maka baginda akan berdoa untuk mereka, Allahumma salli ala ali fulan. Maksudnya, ya Allah rahmatilah keluarga si fulan. Ali itu menunjukkan tanda hormat. Kalau ahlu, biasa saja. Ahlul hijam. Ahlul hijam, dia dengan ha. Ahlul hijam. Ahlul hijam. Ahlul hijam maknanya orang yang membuat kerja membekam. Itu aja. Dia tak mulia. Bila perkataan al dalam bahasa Arab, dia menunjukkan respect. Perkara yang respect. Iaitu alu fulan. Tak kira lah di dunia ataupun di akhirat. Alu Fir'aun. Orang yang, orang besar di zaman dia lah walaupun dia kafir. Alu Fir'aun. Ahlul hijam dia tak panggil. Ahlul hijam. Sebab tu alu. Alu tu sebenarnya ahlu. Hamzah ditukaikan dengan ha ditukar dengan hamzah. Mudilatil ha alifan ditakhfifihi. Diubahkan ha kepada hamzah. Maka jadi alu. Dia akan jadi mat lah. Ahlu tu jadi alu. Itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang mulia. Ayahku juga membawa zakat, bayaran zakatnya. Maka Rasulullah berdoa untuk ayahku. Tadi berdoa untuk Abu Aufa. Ini sekarang berdoa untuk ayah dia, keluarga Abu Aufa. Muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain, apabila semua seorang pembayar zakat yang datang, maka Nabi akan berdoa, ya Allah rahmatilah si fulan. Mana amil ni, dia pun orang bayar zakat dia. Doa lah macam ni. Allahumma salli ala ali fulan. Keluarga dia. Allah Ta'ala berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim bima wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu wasi'un alim. Maksudnya, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat untuk membersih dan menyucikan mereka. Lalu berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Maka Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini memerintahkan amil supaya berdoa kepada orang yang membayar zakat. Imam Nawawi rahmatullah alaih menyebut dalam syarah Muslimnya bahawa mengikut mazhab Syafi'i yang masyhur ialah mazhab kebanyakan mazhab ulama-ulama menghukumkan. Kebanyakan ulama hukum mendoakan untuk orang yang bayar zakat itu sunat saja. Ahli zawahir dan sebahagian ulama Syafi'i kata wajib. Tapi mu'tamadnya ialah sunat lah. Ulama yang berkata wajib berhujah pada ayat tadilah. Perintah di dalam ayat itu menunjukkan wajib. Sebab ayat perintah dia akan jadi wajib. Jawab jamhur yang mengatakan sunat bahawa perintah tadi dalam ayat tadi bukanlah wajib kerana sewaktu Rasulullah menghantar Sayyidina Muaz dan sahabat yang lain untuk memungut zakat, baginda tidak memerintahkan mereka untuk berdoa.
Sebahagian mereka menjawab bahawa Rasulullah tidak memberitahu kepada mereka perintah doa kerana ianya terdapat dalam Al-Quran dan mereka sememangnya telah mengetahui perkara itu. Sebahagian ulama cuba menjawab lagi pihak jamhur bahawa doa Nabi merupakan satu ketenangan untuk mereka dan perkara itu tidak ada pada selain Nabi. Antara doa yang dibaca ialah ajarakallahu fima a'taita wa ja'ala lahu laka tahura wa baraka laka fiha abqaita. Maksudnya, semoga Allah memberi ganjaran kepadamu kerana pemberianmu, menjadikannya suci, lagi bersih bagimu, serta memberi keberkatan bagimu dan apa yang engkau tinggalkan. So, dia ada satu lagi yang baru. Yang baru tak baru. Sebab di Malaysia kita ada, iaitu itu di bawah mahkamah syariah, iaitu apa dia orang panggil, di bawah kekeluargaan, undang-undang kekeluargaan Islam. Undang-undang kekeluargaan Islam banyak mewajibkan satu-satu perkara lah. Salah satunya iaitu zakat pendapatan. Dalam hadis tak diceritakan tentang zakat pendapatan. Zakat perniagaan, zakat simpanan dan zakat apa. Tapi zakat pendapatan ni dikeluarkan oleh di bawah mahkamah syariah, iaitu di bawah undang-undang kekeluargaan Islam. Iaitu harta, hak sepencarian pun di situ. Hak sepencarian. Sekarang makcik-makcik jangan risau tau. Hak sepencarian separuh tau. Kaya semua. Dulu 1/8 je. Sekarang boleh tutup hak sepencarian. Hak sepencarian apabila suami isteri berkahwin. Bila suami isteri berkahwin, maka pembelian sama ada daripada pihak isteri atau daripada pihak suami akan menjadi hak sepencarian. So dalam mahkamah lah dia akan selesaikannya. Tapi boleh cari hak sepencarian. Kaya. Oh, boleh hak sepencarian. Kenapa hak sepencarian dibolehkan? Kerana isteri itu dia berniaga dengan suami. Dia bukan partner suami. Isteri itu walaupun mengaji tinggi, PhD, master, suami dia bachelor je. Tapi niaga suami dia maju. Dia kata, yang berhenti je lah jaga anak. Yang pun jagalah anak sampai anak 8. Lepas tu dia cerai bini dia. Ada kawan saya dia cerai bini. Saya kata, akak kerja balik. Yalah, abang kau cerai aku. Abang tu maksudnya saya panggil dia abang lah, saya hormat dia. Abang kau cerai aku dia. Abang tu bukan abang betul lah, abang angkat lah. Mana abang-abang lah saya panggil, yang macam saya panggil tuan-tuan lah kakak. Muda panggil kakak. Apa panggil kakak? Hormat patutnya. Kak Natura kata, kenapa panggil saya kakak ustaz? Akak tu hormat, saya kata. Okey. Jadi saya kata, jom lah kita pergi mahkamah syariah. Kita pergi mahkamah tutup hak sepencarian. Saya pun call kawan saya. Kita kata, aku bawa isteri kau ni di mahkamah hak sepencarian. Dia kata, jangan habis harta aku. Separuh kena bagi hak sepencarian. Jangan perempuan sekarang. Sebab itu, kenapa undang-undang kekeluargaan Islam dibentuk? Kerana nak menjaga mereka yang tertindas. Biasanya wanita, ada juga lelaki tertindas, tapi tengoklah keadaan. Tapi kebanyakan ghalibnya wanita yang tertindas. So, jangan risau, boleh tuntut hak sepencarian. Okey. Boleh tuntut hak sepencarian. Wanita ni, bila dia berkahwin, 2 saja tugas dia. Bersama suami. Tinggal di rumah suami dan melayani suami. Baki, makan, minum, basuh, apa itu ialah suami kena buat. Suami suruh dia kena ikut lah. Tapi yelah dia kena ikut tu sebagai dia. Suami suruh, okeylah dia buat itu atas ihsan dia. So kalau dia tak buat? Tak apa. Tak apa. Bang, hari ni kalau tak buat, isteri dia kena, suami dia kena cari hak masak ah. Kat kedai Tom Yam. Tapi keluarga ni, perkahwinan dia mawaddah. Dia bukan hubbuh. Dia bukan cinta. Dia mawaddah. So mawaddah ni ada 3 benda. Cinta, tanggungjawab dan islah.
Mawaddah. Di dalam Quran kata mawaddah warahmah. Kasih sayang dan rahmat. Kasih sayang, rahmat dan pengislahan. Baiki diri. Sebab dia tak sebut hub. Hub tu satu je, kasih sayang je. Perkahwinan ni dia 3. Yang ni perkahwinan tu kasih sayang, suami isteri, dan tanggungjawab. Tanggungjawab suami isteri dan islah. Islah ni apa maksud dia? Ada kata islah. Maknanya membaiki diri. Kadang-kadang perempuan tu dia ada perangai dia, lelaki tu ada perangai dia. So dalam berkahwin masing-masing tak raih dah perangai masing-masing. Masing-masing meraihkan untuk dapat mawaddah. Mana dia kena raihkan lah. Kadang-kadang kan kita jadi nak marah. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit merajuk. So kena raih lah. Jangan merajuk, jangan marah. Suami jangan cepat marah. Isteri jangan cepat marah, jangan cepat merajuk. So dia kena islah lah. Islah tu semestinya apa, macam mana? Cakap. Cakap tu kena betul. Gitu. Kadang-kadang 3 patah perkataan je. Tak cakap pun tak apa. Tak, tak, tak. Tak je. Tak, tak, tak. Bila jawab mesej, tak, tak, tak. Itu dia silent killer tu. Bagi titik je. Itu tak boleh, tak faham. Dia kena faham. Dia bagi titik je. Bagi titik je. Itu silent killer. Maksudnya dia kena jawab baik lah. Saya rasa tak sesuai. Kalau dia tak nak, misalnya kalau kita showkan dia tak nak. Kalau kita tak nak, kita jangan tak nak. Saya rasa bagus, tapi saya rasa okey lah, kita tengok kesesuaian sikit. So pandailah cakap. Macam mana Asma pandai cakap dengan Zubair. Zubair marah orang meniaga kat rumah dia tau. Sebelah kedai dia tu meniaga kat kampung, kat tanah dia tu. Zubair marah. Zubair merajuk. Zubair ni cemburu. Asma kata, macam mana aku nak ambil, nak mudahkan Zubair. Dia pergi jumpa, bang, saya tak senang hati lah orang meniaga kat tanah kita. Sebenarnya dia nak suruh meniaga, tapi dia pandai cakap. Dia kata, saya tak senang hati lah bang, nak suruh orang tu niaga kat sebelah kita tu. Zubair jawab apa? Biarlah orang miskin. So dapatlah kebenaran. Sepatutnya dia, kalau dia kata, bang, benarkan dia tu berniaga, Zubair tak bagi sampai hidup pun. Tapi dia kata, bang, halau lah orang tu. Halau lah dia. Tak payahlah berniaga kat kita punya tanah tu, duduk tepi rumah kita tu. Halau je. Zubair kata, biarlah, tak payahlah halau. Orang miskin je, okey je. Maksudnya, dia benarkanlah. Pandai ambil hati tu. Jadi janganlah kalau minta tak bagi. Kalau suruh larang, janganlah larang. Dapatlah jawapan. Jawapan tu berbeza-beza. Itulah kita kena islah tu. Islah tu dari segi percakapan, perbuatan dan sebagainya. Dalam perkahwinan, ambillah perkara itu penting. Jadi pengislahan tu pentinglah dalam perkahwinan. Islah lah. Maksudnya kadang-kadang kau orang lelaki tu je. Tak. Kadang-kadang perempuan dah terasa dah. Tak jawab. Terasa dah. Balik minta maaf lah. Gitu biasa je. Jadi perkahwinan tu 3. Kasih sayang, tanggungjawab dan pengorbanan, dan pengislahan. Itu nama dia mawaddah. Wallahualam. Kita sambung lagi untuk akan datang. 232. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahim ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi sebenarnya akhir sekali